Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni aku nak buat prepare statement. Okay. Aku nak ajak hampa tentang the most minimum lah hampa boleh buat untuk membuat prepare statement ni. Okay. So, pada video yang lepas, aku akan buat file yang sama lah. Ini file yang sama. Okay. Cumanya aku dah tambah file baru yang ni database SQL yang ni hampa boleh copy paste lah daripada latihan yang lecturer bagi, ataupun kalau hampa nak tiru sebiji ni pun tak ada masalah, ambil saja. Okay, yang ni aku buat tambah file baru. And aku juga ada ubah yang ni. Aku ubah dua je, yang ni dengan yang ni. Dua ni. Yang ni aku tambah file baru, yang ni aku just ubah banyak sikit. Okay. Now, hari ni kita nak sembang pasal prepared statement lah. Okay, sebab video-video yang lepas aku janji nak buat kan. Okay, video ni lah. Okay. Dan inilah dia punya coding dia. Okay. Aku tak tahu esok soalan macam mana. Okay, tapi kalau lah dia bagi kita buat apa secara pun, maksudnya macam hampa buat lah SQL injection cara macam mana pun, asalkan dia boleh elok O1 sama dengan 1 dengan coding tu. Kalau boleh buat macam ni, aku sarankan hampa buat macam ni. This is the most minimum lah hampa boleh buat. Password verify aku tak buat lagi. Okay, password verify aku tak buat lagi. So okay. So insyaAllah lah kalau malam ni aku buat kan, tengok macam mana. Okay. So sekarang ni aku nak bincang pasal SQL injection. Baik, untuk SQL injection yang dua ni kita abaikan. Dua ni kita akan fokus yang ni saja. Baik. Ingat balik apa kau jangan pada video yang lepas. Okay, mula-mula kita buat form. And then, action ni kita pergi ke loginprocess.php. Okay. And make sure jangan lupa both username ni juga. Okay, macam kita belajar PHP tu sebab nanti kita nak panggil dalam login process. Masuk dalam login process ni, first terus declare session. Okay, selalunya coding bagi. Selalunya coding kan dia bagi kan. Okay, yang ni dia bagi, yang ni dia bagi. Yang ni pun dia akan bagi juga. So, bukan apa. Aku beritahu ni kan sebab apa? Sebab aku nak hampa Cakna. Cakna ni, yang ni juga take note yang ni. Lepas tu pula nama database. Sebab kadang-kadang dalam nama database dia link. Kadang-kadang ni. Yang ni, make sure sama dengan ni. Kadang-kadang soalan esok, aku tak tahu lah. Kadang-kadang soalan esok, dia akan perangkap kita, dia buh nama pelik-pelik. Tapi sebenarnya, dia ikut sebiji macam ni. Okay. So, yang ni dia akan bagi, yang ni akan bagi, yang ni pun dia akan bagi. Tak silap aku, yang ni kot dia tak bagi. Dia tak bagi yang ni. Yang ni pun hampa kena buat sendiri. Yang semua ni lah. Semua ni. And then, yang ni pun dia tak bagi juga. Dia akan bagi macam, contohnya macam $SQL sama dengan bla 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 coding dia kan. Dia akan bagi macam tu, lepas tu dia suruh kita ubah tu ke prepare statement. Okay. So, aku rasa tak payah, tak apalah. So basically inilah coding yang dah siap lah. Okay. So yang ni dia akan bagilah. Okay. Now, aku akan explain sikit lah pasal prepare statement ni. Baik, kita akan buat satu-satu. Aku akan buat balik. Kita akan buat satu-satu. Aku akan explain lah. First, $statement sama dengan kita buat new my SQLi. Buka kurungan, tutup kurungan. And then dalam ni hampa kena buat SQL command. Yang ni hampa kena ingat. Mau tak mau kena ingat. Select star from users where username. Yang ni kita ambil daripada table database semua. Tak apa, file SQL ni dia akan bagi, jangan risau. Kita just tengok saja. Where username, okay, username ni kita ambil kat sini. Yang ni nampak ni. Okay, tengoklah esok soalan macam mana. Kalau dia suruh buat user. Kalau username lah. Okay, jangan nampak pergi tersilap dengan ini pula. Yang ni kita panggil ni. Yang ni. Ni nampak. Okay, jangan silap. Select star from user where username sama dengan ni and password tag. Okay, and then yang ni kita buat yang ni lah. Okay, just like that. Okay. Now, yang seterusnya, okay, yang ni nak mudah ingat kan. Yang ni yang line, kan ada 4 line yang kita nak buat prepare statement kan. Line kedua, line ketiga kita pakai ni. Faham tak? Okay, nak bagi mudah ingat. So yang ni yang kedua tak silap aku, kita akan pakai bind param kot. Bind param. Yang ni. And then kita akan panggil dua variable. Yang variable dua ni lah. Okay, aku copy lah nak bagi yang nampak mudah, nak bagi yang nampak kan. Okay. Okay, now. Dalam ni, apa perasan? Okay, aku nak contoh. Okay. Ini awak ada error ni. Bind param. Tak apalah.
Tak, aku cuba ni. Sebab apa error? Must be something good. Dollar. Sebab apa? Underscore param. Dollar username, dollar password. There must be something wrong kat sini. Mesti ada. Mesti ada error-error yang tak kena-kena. Tapi tak apalah. Nantilah. Okay, untuk yang ni kan. Okay. Kadang-kadang soalan. Kan. Kalau macam aku buka notepad lah no. Okay. Ada satu coding yang aku silap buat. Dekat sini. Nampak? Okay. Mana ni? Dia bukan salah sebenarnya. Tapi. Kadang-kadang kalau contohlah. Kalau soalan tu dia minta username. Baru kita buat macam ni. Kalau soalan dia minta 2 variable. Yang ni dia letak satu saja variable. Yang ni kita letak 2. Nah, kalau apa perasan dekat sini, dia ada letak S kan. Okay, kalau apa tanya, Firan, S ni apa dia? Jangan tanya aku pun tak tahu. But basically macam ni lah. Kalau ada satu variable, dia letak satu S. Tapi since kita letak 2 lah, yang ni 1. Tapi since kita ada 2 variable, kita akan letak S lagi 1. Faham tak? Okay, aku tak tahu, aku bodoh bab ni. Okay, so apa jangan tanya apa-apa lah pasal benda ni kan. Okay, so yeah. Itu sajalah. Okay. So next one kita akan buat yang ni tak salah aku execute ini. And then lagi satu ni kita akan buat variable result. $result sama dengan apa dia coding bawah dia aku lupa lah. $statement. Ini apa tu pedia. Select star from users where username sama ni dan aku check balik. Oh sorry. Patutlah error ni. Ni bukan ni MySQL, yang ni MySQL. Astaghfirullahalazim. Yang ni $con. $con score prepare. Astaghfirullahalazim. Okay, baru betul. Okay. And then lepas tu $con bukan underscore. Astaghfirullah. Ingatan aku. Okay. So macam ni lah. Alright. So bila dia dah macam ni, $underscore prepare bind param, and then kita akan buat get result. Get underscore result. Macam tu. Bila kita dah siap buat macam ni, okay, kita akan buat yang ni. Buat if else lah. Okay. Buat if else. If result number row ni aku explain lagi lah dekat video yang lepas. Tak lagi lah. But basically macam ni lah. Reserve word number rows ni dia bertujuan tu nak check dalam database tu ada data tak. Faham tak? Sebab tu dia kata kalau ada data maksudnya lebih pada kosong lah. Lebih pada kosong data lah kan. Kalau maksudnya coding macam ni. Kalau ada data maka dia akan panggil session. Okay, dan terus pergi ke dashboard PHP yang ni aku dah explain lah. Lepas tu keluar. Kata kalau tak ada maklumat tu ataupun macam kita akan buat SQL injection, maka dia akan pergi ke, kalau nampak mesej ni session gagal. Tapi kalau berjaya macam biasalah video yang lepas aku dah buat, nampak ni mesej session berjaya. Faham tak? So jom kita buat, kita cubalah kan. Okay, cuba. First, kita login biasa dulu. Pak. Okay. Kalau nampak ni session berjaya. So katakanlah aku buat SQL injection pula. Macam ni kan. Okay. Pak. Kalau nampak macam ni session gagal. Okay. Dia sebenarnya bukanlah session sebenarnya. Dia basically macam gagal nak masuk page lah. Okay. Apa jangan kata video ni pasal session lah. Video ni pun pasal SQL injection juga. Okay. So technically tu berjaya lah kita buat. Okay. Cumanya bagi aku kepesanan aku lah kan. Buat session tu buat yang ni lah. Okay. Session tak susah, dia nampak je susah ni. Okay. Tapi kalau hampa pandai PHP ni, aku rasa yang ni buat mata sebelah boleh buat ni rasa. Cuma yang ni susah sikit ni. Dia pelik-pelik semua ni, ada coding kita tak pernah buat. Macam tadi yang tengok tadi aku terlupa tadi kan. Dia pening. Okay. So itu sajalah video kita pada kali ini. Okay. Nanti aku akan buat password verify pula insyaAllah. Okay. So itu saja video kita pada kali ini. So sekian, terima kasih.